Okey, selamat datang ke STPM Pro Gen. Dalam sesi kali ini, kita tak akan buang masa dengan teori. Kita akan terus masuk kepada pelan tindakan, langkah demi langkah untuk minggu pertama anda. Ini bukan sekadar cakap-cakap kosong. Ini adalah pelan strategik anda untuk betul-betul mengubah cara anda belajar dan capai grade A itu. Baiklah, jom kita tengok gambaran besarnya dulu. Apa yang anda nampak sekarang ni, inilah dia, pelan tindakan lengkap untuk 6 bulan. Pelan ini direka khas untuk bawa anda dari pemahaman asas sampailah ke tahap penguasaan penuh silibus STPM. Matlamat kita, grade A. Jadi, untuk hari ini, inilah pelan tindakan kita. Mula-mula, kita akan lihat rangka tindakan 6 bulan. Lepas tu, kita akan zoom in ke bulan pertama untuk bina asas yang betul-betul kukuh. Selepas tu, kita akan perincikan pelan tindakan digital untuk minggu pertama, kat mana nak cari sumber emas atau bahan rujukan terbaik, dan akhir sekali, kita akan fahamkan kenapa langkah pertama ni adalah yang paling penting sekali. Jom kita lihat macam mana perjalanan 6 bulan ini disusun. Sebenarnya, ia terbahagi kepada 2 fasa utama. Kenapa? Supaya pembelajaran anda lebih teratur dan yang paling penting, lebih berkesan. Fasa pertama, untuk 3 bulan yang awal ni, fokus kita adalah untuk bina asas pemahaman dan kemahiran analisis yang betul-betul mantap. Lepas tu, untuk 3 bulan terakhir dalam fasa kedua, kat sinilah kita akan mantapkan lagi, buat simulasi peperiksaan dan capai penguasaan sepenuhnya. Betul-betul mastery. Okey. Sekarang, jom kita fokus pada apa yang perlu dibuat sekarang. Bulan pertama, matlamat utama anda untuk bulan ini adalah satu je, iaitu untuk membina satu asas digital dan konseptual yang padu. Ya, jadi fokus utama untuk sebulan ni cuma satu perkara. Kita nak bina satu perpustakaan digital yang kemas, yang tersusun rapi dan yang paling penting, berkuasa. Semua bahan pembelajaran anda akan ada di sini. Untuk bulan ni, ada 3 objektif utama yang anda perlu capai. Pertama, digitalisasi. Maksudnya, kita pindahkan semua bahan belajar ke dalam format digital. Kedua, pemahaman asas. Kita kena kuasai bab-bab awal untuk setiap subjek. Dan ketiga, rutin AI. Jadikan ia tabiat harian untuk guna AI macam Gemini bagi dapatkan penjelasan konsep-konsep yang susah. Baiklah, inilah dia. Dari sinilah kita bermula. Jom kita pecahkan pelan tindakan yang terperinci untuk minggu pertama anda. Kita akan mulakan dengan membina kubu digital anda. Misi anda untuk minggu pertama ni kita panggil digitalisasi dan pembersihan. Maksudnya apa tu? Maksudnya kita nak ubah semua nota anda yang mungkin berterabur sana-sini menjadi satu pangkalan ilmu digital yang terpusat, yang power dan yang sedia untuk digunakan oleh AI. Prosesnya sebenarnya mudah je. Ada 3 langkah utama. Langkah pertama, kumpulkan semua nota fizikal, buku, apa saja yang anda ada. Kedua, imbas atau scan semua bahan tu jadi fail PDF yang berkualiti. Guna je telefon, senang. Dan ketiga, yang paling penting, susun dan muat naik fail-fail ni ke dalam notebook subjek anda di Notebook LM. Anggaplah ni macam ruang kerja AI pribadi anda. Okey, sekarang bahagian ni sangat-sangat penting. Anda kena ingat, kualiti input yang anda bagi pada AI akan menentukan kualiti output yang anda dapat balik. Sampah masuk, sampah keluar kan? Jadi, jom kita pastikan anda hanya guna sumber-sumber yang terbaik. Jadi, persoalan utamanya sekarang, kat mana sebenarnya kita boleh cari nota-nota STPM Grade A yang betul-betul boleh dipercayai untuk membina perpustakaan digital kita ni? Sumber-sumber emas anda ni boleh datang dari beberapa tempat. Pertama sekali, portal rasmi macam MPM. Wajib tengok. Lepas tu, komuniti guru di Telegram. Kat sini, banyak nota-nota hebat. Platform perkongsian macam Script pun bagus untuk rujukan. Dan jangan lupa, sumber visual macam video dari saluran YouTube pendidikan pun boleh guna. Kita boleh ambil transkrip dia. Memang power. Okey, ni ada beberapa tips pro untuk anda uruskan nota-nota ni dengan lebih efisien. Pertama, bila scan, guna mode batch dalam apps macam Cam Scanner. Senang, boleh scan banyak muka surat sekaligus. Kedua, fokus hanya pada silibus semester semasa. Jangan campur aduk, nanti AI anda pun pening. Dan ketiga, tolonglah labelkan fail anda dengan jelas. Contohnya, ekonomi_bab1_bukuteks.pdf. Ini akan bantu anda jejak balik sumber maklumat nanti. Jadi, kenapa semua benda ni? Kenapa proses yang nampak macam leceh ni sangat penting? Kenapa kita kena bina otak digital ni dengan begitu teliti? Sebabnya mudah. Anda bukan sekadar susun-susun nota. Sebenarnya, anda sedang membina sebuah otak digital yang akan jadi rakan belajar AI anda untuk 6 bulan yang akan datang. Kualiti otak ni akan menentukan sejauh mana efektifnya pembelajaran anda nanti. Kesimpulannya, ia sangat-sangat mudah. Ingat ni,
nota berkualiti yang anda sediakan hari ini, itulah grade A anda pada hari esok. Usaha yang anda curahkan sekarang, percayalah, ia akan membuahkan hasil. Minggu pertama ni adalah tapak asas untuk segala kejayaan anda yang akan datang. Perjalanan anda menuju grade A bermula sekarang dengan langkah ini. Jadi, saya nak tanya, adakah kubur digital anda sudah bersedia?